Uh, Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya dah menyentuh dalam kepala B020000 Lembaga Tembakau Negara. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Kementerian mengenai berita harian hari ini ialah mengenai lebih daripada 3,000 petani atau penanam tembakau di kawasan Bacok dan Pasir Putih ini ialah dalam keadaan yang serba salah, kerana sampai ke hari ini mereka tidak mendapat penjelasan daripada kementerian ataupun LTN, Lembaga Tembakau Negara, tentang nasib mereka pada masa akan datang nanti. Kerana itulah lebih-lebih lagi pada tahun depan nanti ialah negara kita berdepan dengan Akta 2010 nanti, yang tentu sekali para petani, khususnya penanam tembakau ni akan menghadapi masalah yang mereka hadapi. Jadi apakah penjelasan ini, apakah sebenarnya status mereka ini? Saya dengar berita bahawa persatuan PPI ini, penanam pengawet individu ini, telah menghantar memorandum kepada kementerian. Saya ingin mendapat penjelasan bagaimanakah status mereka, apakah nasib mereka pada masa depan nanti, dengan peruntukan yang ada sekarang ni lebih kurang 14 juta ini. Apakah kerajaan bersedia untuk memberikan pampasan kepada penanam ini sekiranya tembakau ini telah pun ataupun kerajaan tidak bercadang lagi untuk meneruskan penanam tembakau ini? Jadi bolehkah saya mencadangkan, bolehkah peruntukan ini ataupun belanjawan ini diberikan kepada untuk memberi pampasan kepada mereka? Yang kedua ialah apakah kerajaan sudah ada mempunyai satu perancangan yang agak teliti tentang tanaman alternatif kepada tanaman tembakau ini? Sebab pada awal tahun baru ini kita dapat tengok bahawa kerajaan sedang mempromosikan tanaman kenaf, tetapi nampaknya kenaf bukanlah menjadi satu tanaman yang boleh ganti dengan tanaman tembakau dari segi penghasilannya. Jadi setakat ini apakah kerajaan sudah pun dapat mencarikan suatu tanaman yang betul-betul boleh memberikan kehidupan ataupun hasil kepada penanam tembakau? Merujuk kepada ucapan Timbalan Menteri di Pasir Putih yang berucap pada bulan Mac tahun ini, 220 juta bantu penanam tembakau, iaitu 3,551 orang bakal menerima bantuan kerugian daripada kementerian. Saya ingin tanya bahawa kerajaan hanya memberikan kepada mereka ialah lebih kurang 500 seorang. Jadi dengan bantuan atau dengan bajet yang diberikan sebanyak, peruntukan yang diberikan sebanyak 20 juta ini adalah begitu tidak sepadan dengan kerosakan yang berlaku kepada mereka. Jadi janganlah pula bahawa bajet ini ataupun bantuan ini banyak diberikan kepada orang lain yang mungkin kepada syarikat-syarikat yang lain, masyarakat yang baja umpamanya dan sebagainya, yang akhirnya yang sampai kepada pihak penanam tembakau inilah tidak seberapa. Jadi saya ingin penjelasan dan kalau boleh kerajaan menambahkan lagi bantuan kerosakan yang dihadapi oleh penanam tembakau ini. Tuan Pengerusi, satu lagi saya ingin mendapat penjelasan. Saya diberitahu bahawa 2-3 tahun lalu LTN telah menggunakan nama-nama penanam tembakau ini dan diberi bantuan lebih kurang 18,000 seorang, yang hampir sampai 3 juta. Tetapi wang ini digunakan oleh LTN
untuk diberikan kepada satu syarikat untuk membela atau memelihara lembu bagi pihak penanam tembakau. Dan saya dengar berita bahawa projek ini pun telah bankrupt, dan akhirnya apa nasib kepada penama-penama penanam tembakau ini yang digunakan oleh RTN untuk kononnya untuk memberikan ataupun hasil yang baik kepada penanam tembakau ini sebagai gantinya, tetapi digunakan oleh syarikat yang akhirnya duit 3 juta itulah semuanya habis begitu saja dengan tidak mendapat apa-apa hasil kepada penanam tembakau. Jadi saya mengharapkan bahawa sesuatu tindakan ataupun sesuatu perancangan yang rapi, kalau tidak ialah penanam tembakau kita yang lebih daripada 3,000 orang ini akan menapi masa depan yang gelap pada masa akan datang nanti. Terima kasih.